Sekejap aku nak ambil video nak hantar kat ayah aku. Ada lagi event kan, penyampaian hadiah. Pertandingan mewarna lagi. Silang kata kan. Tak ada lah. Tapi kita tak masuk. Kita orang bagi nama tapi tak masuk. Silang kata. Lepas tu apa lagi pertandingan tadi? Tarik tali. Tadi bola sepak. Bola sepak. Abang tu main tipu. Abang tu buat apa tadi kat kau? Cerita-cerita. Abang tu tekan peha aku. Dia tekan peha si Syazi. Pakai lutut. Abang tu main ganas lah. Abang UiTM. Sakit lah sekarang ni. So apa pendapat anda tentang perlawanan hari ni? Apa pendapat? Drogba. Apa? This is disgrace. This is disgrace. Apa pendapat anda? Kena disqualified. Dia mungkin disqualified kan? Disqualified. Kita kena lawan balik final dengan abang-abang Omar Marmush. Omar Marmush. Tapi aku rasa kalau pergi final pun kita kalah juga macam mana? Ya, dia orang padu. Dia orang main laju. Tapi okey, ya, dapat nombor 2. Daripada tempat keempat. Siapa je nak pandang tempat keempat? Tak apalah, yang penting kita dah main penuh dengan penuh semangat lah. Bergaya. Dengan penuh maruahan. Biar kalah bermaruah. Biar kalah bermaruahan. Biar kalah bermaruah. Daripada main tak ada maruah. Anjay. Kelas. Okay dah, bye. Bye. Assalamualaikum. Daripada Taman Pinggiran Senawang.